Hai semua, selamat datang ke channel AMTG. Hari ni saya akan main game Genshin Impact. Yang ini akaun pertama saya. Tengok sendiri dia ada di bawah. Dan hari ni saya nak cuba dia main game. Dah bukan cuba dia sedang main game ni. Dah lama dah main game ni. Kita dia Nabi dah. Batu. Okey, ni batu. Ambil batu dulu. Okey, dah siap. Dan sekarang ni saya nak buat farming material untuk kereta baru. Kemungkinan ni zona 8 yang akan daripada minggu depan hari Rabu 1 bulan 7 2026. Sekarang ni dia sedang farming artifak je. Dan begitulah craft artifak. Tunggu sekejap, tapi sekarang ni dia nak scamble artifak sikit. Artifak masa yang busuk ada 200 lebih. Begitulah. Dan dia nak test akan game ni. Begitulah. Nak tunjuk ekor saya. Dia progress tak mana. Oh tu apa, dah abang saya sejumpa je, itu saja. Abang, juga saya pakai having of a dog. Ternyata buruk lah. Dia bayar F2P. Ni artifak semua bersinar kecuali pada ni. Dia nak cari yang pada baru. Pada ke muka yang baru. Biar emas berkilat. Kosong. Konsentrasi kosong. Dan dia dah bekam sikit dengan buff. Begitu lah. Poina D2 SKB kosong. Dan sekarang ni dia farming artifak Sandra. Yang ni artifak Sandra. Saya board dekat kereta Razu artifak Sandra. Yang ni dan yang ni dan yang ni. Oh ni busuk lagi. Ni pakai carry damage bonus. Entah dia pakai attack ke carry. Attack ke carry damage bonus. Tengok ni ke trade ke damage. Okey, ni busuk lagi. Dan dia malas pakai elixir membazir dengan bulu. Dia saja dah. Weapon ni pakai F2P. Tirta shadow. Jadi pakai yang tak satu dulu. Masuk tak 5. Tengoklah. Dia masuk ke negara yang Senaya. Yang ada weapon baru tu. Attack mesti tinggi. Dan bahaya mesti baru ke bawah. Dia bahaya saja. Oh tu you know weapon ni tak satu dulu. Weapon ke Fontaine. Sebab tu baru mampu guna weapon senjata Senaya. Tak 5 lalu. Baru mantap. Sekarang ni boleh lagi. Dan untuk Matias ke dah siap dah. Artifak hampir siap. Dah kumbang je. Kumbang Sandra je. Kumbang dari Fontaine. Oh ni kumbang Jahanan ni sudah kupa kumbang robot. Dah kupa dah 170. Awal kupa. Oh ni sudah kupa dah. Dan Talenta Sandra sudah kupa lama dah. Kata hampir kupa semua. Belah ke artifak je. Hampir semua. Saya farming. Okey, kita tunggu adik
tu nak lapang ataupun adik 6.8 6.7 6.7 kemaskinan ni 6.7 ya minggu depan pada 1 bulan 7,026 dan kita tunggu lah. Nampak sekali tunggu itu saja. Dan untuk kata saya untuk menjemput Sandra ada 33,470 Primogen dan gacha yang bonus pin ni ada 30. Total keseluruhan yang saya ada 239 kali gacha. Dan pesen ni habis saya ada 441 lebih kurang kita tengok ni ni ada 209 tambah 30 239 dan cukup tambah 2 lagi. Dan PT saya betul Benin ni ada PT ke 50 dan PT gini dan PT gini 90 dan cukup lah 30 kali pun untuk dapat Sandra. Dan saya Reong pasti dapat sebagai kalau dah kereta standard daya pasti dapat kereta ya. Kalau mula dapat mula dapat kereta standard terakhir sebab kereta standard dah ada semuanya. Tengok sekali lah. Okey, dah ada semua dah. PT ke 50. Itu saja persiapan untuk Sandra. Meski ni zona lapang. Okey, dah ada semua dah. Dah begitu dah. Apa lagi nak tambah? Ni yang terakhir. Dah Adifa senjata Matias Sandra dah tunjuk dah. Dan bos untuk Sandra dah Fahmi dah. Semuanya. Batu ais dah Fahmi. Ni akaun pertama saya. Nama ya. Kalau nak kawan boleh lah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, langgang channel saya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Bye bye. Saya tinggal. Bye bye.